Cuk, vlog ni tak ada pembuka, tak ada penutup. Tiba-tiba start, tiba-tiba habis. Kita simpan untuk kenangan je. So enjoy. Hai, sekarang kita orang dah sampai Port Dickson. So hari pertama kita orang akan dekat Port Dickson dulu. And then esok is the Raya Day. Esok Raya kita orang pergi balik Muar. Sebab malam ni kita orang tidur kat PD dulu, balik Muar. Lepas tu bila dah balik Muar, pergi raya-raya and kita orang akan check in PD balik. Bro, kita nak membeli dulu. So this what I bought. Ada air Mirinda 2, air Teh Lipton 2 and beli ais. Yay, so sekarang kita beli pas sate. Berapa? Okay, selamat raya. Kat Muar, tapi tidur PD. Kat Muar tidur PD. Ada? Peace. Okay. Kat Muar. Okay, thank you. Okay, now kita dah check in. So first ada bilik satu dekat sini. Bilik yang pertama, ini bilik yang kedua. This is gonna be bilik girl. Wait. Bilik girl. Lepas tu kat sini tempat kita makan. Look, ada ketupat, ada sate. Sekejap lagi kita review the food. Lepas tu ni kita punya ruang tamu. Dina, say hi to camera. Hi. You go. And look at the view. The real Port Dickson. Dina nak pergi buang sampah. Bukanlah. Kat belakang sana. Tu. Tertinggal pula. Apa Dina ni? Yay! So here is the menu untuk kita punya last day Ramadan. And sekali dengan combo makanan malam raya ya. Kat sini kita ada sambal goreng. Kita ada sambal sotong. Kita ada ayam goreng berempah. Sekejap Shu nak buat video. Lepas tu kat sini kita ada kuah sate. So kita ada kari pak bawa daripada rumah sahur punya. Kita ada roti john, kita ada ketupat dan juga popiah. Okay. Dina nak buat. Okay, jap. Pegang kuat-kuat, okay? Wah, Dina sia. Dina sia. Dina sia. Atuk sia. Mama. Jangan hentak, jangan campak. Hai, Dina sia. Wah, ni beg kita. Apa ada dalam handbag Dina? Okay. Ni apa? Ada apa? Sumber. Kamera Dina. Di iPad ada dulu. Tada. So, this is my handbag. Kita ada perfume. Next, kita ada lip matte dan juga lip gloss from Anas. It's only RM10 guys. Next, ada my card holder. Cuba tengok dia buat apa. Dia nak buat juga tapi dia pakai kamera dia. Dia ambil gambar everything guys. Gambar show. Lagi? Awak abang Ashu. Kita nak tunjuk gambar yang dia tangkap. So ni gambar Dina ambil gambar show. So jumpa waktu berbuka saat lagi sebab kita ada like an hour sebelum azan berbuka. Okay, happy iftar. So ini dia punya menu untuk berbuka. Kuih muih. Sekarang Ashu and Dina nak main bunga api. Cicit. Look, sekarang kita tengah nak main bunga api kat bawah rumah. So rumah kita macam tingkat 3 atas sana. Lepas tu dia ada swimming pool. Dan kat sini lah semua orang main bunga api. ada area ya untuk main bunga api. Selamat Hari Raya. Hari untuk kita berkarya. Yay!
Dina takut ke? Batuk baba. Dina brave kan? Cepat Dina. Jangan. Akulah. Kalau ikut perangai dia macam mana? Aku dengan Dina jangan. Mama bawa tu. Nanti tangan aku sakit. Bapa tak latih. Allah. Dia cakap papa suruh. Bapa nak. Jambat. Oi. Baby buka beg baby. No. Tengok Ashu. Assalamualaikum everyone, selamat Hari Raya. So jom masuk untuk kita bergambar. So this is my outfit for Raya Day 1. 3, sekali 3. Okay, cakap apa? Selamat Raya. Masuk untuk saya bergambar dengan ibu bapa saya. Sikit. Wow. Okay, dah masuk. Okay, dah. Ada seorang dapat RM5, ada seorang dapat RM10, ada seorang dapat RM20. Paling banyak berapa? RM20. Tapi ada kosong. Tapi ada yang kosong. Ikut luck lah. Ikut luck lah. Okay. 35 lah. Okay, semua ambil. Lepas tu nanti kita buka sama-sama siapa yang bernasib malang. Berapa? Ada 5 kan? Ada 5. Awak kan 7 orang. Oh 7. Okey. Mungkin yang paling gugup yang paling banyak. Suka dia. Cakap apa selamat Hari Raya? Ni. Apalah, anak live memang gitu. Kira. Oh macam gitu QR. Salah mah dulu. Dah scan. Daddy. Oh internet lambatlah dapat. Sekarang masuk tu kita nak bagi duit raya dekat Mami Daddy and Medina punya amount lain dengan yang lain. So Mami punya Medina punya ada stiker-stiker inside. Boleh free gift. Sekarang masa untuk saya pula. Bismillah. Mic check. Macam banyak ucapan. Dari belakang okey tak? Okey. Assalamualaikum ayah dia. Selamat Hari Raya. Mak Zahir batin. Nanti nangis-nangis. Oh tak payah nangis-nangis takut ke? Sedih Hari Raya. Sedih Raya. Nah. Say. Tak cakap terima kasih. Adik. Dah. Okey. Tak ada pilihan. Tak ada bilang. My lipstick stayed on in. Selamat Hari Raya Mom. Mak Zahir batin. You're the best mom ever because you have to pay my Azia later. Tak gosong. Mak kau tak bagi. Mami minta. Sama je. Tak. Adik bagi Daddy. Lepas tu adik dah nak pergi. Mami risau dia tak dapat. Okay. Mak Zahir batin. I think Tina. Sorry kalau buat salah. Saya salah. Janji. Janji cepat. Wadi. Awak lagi. Okay. Be a good girl. Okay. Salam. Love you. No. Wah, banyak raya punya share dengan Ninja. Sayang Mama. Mak. Habis sikit. Cantik tak baby hari ni? Cantik. Okay, cakap thank you everyone.
Cintuan. Bagi duit raya. Ada biaya. Okey. Ni dulu. Wait. Ni mama punya. Ni baby punya. Masa untuk saya pula collect. Kelas. Nombor pertama Hafizudin. Kau tepi. Lambatlah. Tak apa, dah nak sampai. SHI. Dina dah. Nampak tak? Sekarang yang keberapa? Dah belum? Dah belum? Sabar nak kira-kira dulu. Anjay. Dosa. Yeah, Dina bagi Ashu. Terima kasih. Ashu pun nak bagi Dina jap. Adik mana handphone? Nah. Tu pakai je. Yeah, Ashu bagi Dina. Belum jap. Dinanya. Nyau. Okay, selamat Hari Raya. Dah. Tak ada benda nak dicakap. Selamat Hari Raya. Minta maaf zahir batin. I think your anak have to say sorry to me a lot. Then you do it her lah. She don't want. Oh, with me no. No. Okay. Why you have to? Daddy. Oh. 1, 2, 3 cantik dulu adik. Cantik. Kau tidur ni. Selamat Hari Raya. Okey. Lagi mau? Maaf zahir batin. Look what I got. Maaf cincin. Minta maaf cinces. Pincang selalu tak, adik selalu tak rasa pincang ni kakak adik. Oi. Adik selalu rasa pincang dia macam kawan ataupun kawan patut dibuli. No, you are my little sister. Little. Yeah, that's it guys. Baby. Jumpa korang kat dalam kereta sekejap lagi. Satu ni kita orang nasib dengan Daddy. Daddy bagi ada yang ada isi, ada yang tak ada isi. So kita tengok macam mana. So jom kita tengok. Woo! We got the highest. Nah, the luckiest. Orang lain ada yang kosong sampul. See? Ada yang kosong sampul, ada juga yang RM10 je. Yeah, but we all got 20 ringgit. Okay. Please don't do that. Peace. Dina. Okay, bye-bye. Oh, Dina dapat apa? Siapa bagi? Ashu bagi Dina duit raya sikit je tapi dapat banyak stiker kan? Ni flower. Ni macam ni. Flower. Ada bear. Tunjuk kamera. Ada bear lagi? Ada bibit lagi? Ada cerita. Ada flower more. Flower pink. Ada lawamu. Ada bemo. Lagi? Ada Ni rabbit. dah siap. Ni flower. Nanti tampal kat rumah, okay? Kan? Letak dulu. Jom. Hi guys. Sekarang kita on the way untuk pergi muar daripada Port Dickson. Sebenarnya kita dah nak sampai dah. Sebab tadi tak buat video. Tidur dulu. Sekarang muka pun dah pecah minyak orang kata. Tak tahu pecah minyak ke minyak ke. Sekarang masa untuk kita pergi beraya ke rumah nenek-nenek saudara. Oh my god. Kau? Tadi Mami dah bukti dah. Kata ni masalah kami datang. Patutlah bukan main lama nak bersiap. Selamat Hari Raya. Masuk. Tu apa tu? Kamera. Selamat Hari Raya. Dia macam siapa tu? Apa ni macam apa? Live. Kan apa? Ni apa tu? Vlogger. Azwan Ali. Sampai. So ni Kak P. Diorang semua. Kak P. SMI. Kak Nis. Daddy. Dina. Tu ayah dia. Kenapa lambat? Tiba-tiba enggak kencing. Tu orang memang nyanyi sekarang. Tak ada. Oh, habis apa? Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Mak Haji. Selamat Hari Raya. Baby. Dina Nanon.
Nice. Kita orang nak ambil gambar, selfie fotografi. Sebabnya takut nanti kalau dah pergi rumah kedua, ketiga dah tak buat apa-apa. So kita orang nak ambil gambar pada rumah pertama. Sebabnya tadi dekat PD kita tak ambil gambar. Kita orang just ambil gambar satu family je. OOTD-nya tak ada. Hai. Kan kita tengah mencari tempat untuk bergambar. Okay. Budak tu dia nak ikut. Dina, nak ambil gambar? Okay. Mengingatkan kembali. Minta maaf. Yang tu tak payah kot. Yang kali tak buat lagi. Yang jumpa tak cakap. Yang jumpa. Banyak ah. Nak pergi mana? So 3 apa cameraman ni? Dina first. Okay, peace. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Baby smile. Yeah. Okay. Pusing-pusing nampak baju. Okay. Yeah. Dina, jap. Pandang kamera, pandang atas. Dina, stop. Okay, pusing cari je. Cantik baby. Sekejap, wait. Jap. Okay, peace. Peace Ashu. So tak makan. Okay, ni rumah kita yang kedua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Ni tak ada air batu ke su? Tak ada. Kau nak? Cantik tak tu? Cantiknya. Yang mana ni usah beli botol kecil, dapat kembalian ni. Oh, maknanya ni beli asing-asing. Beli asing-asing. Ni beli. Yeay. Ni selamat Hari Raya. That is Daddy dah buat acara rumah sendiri. Ni Dina. Dina. Ni beli kat TikTok guys. TikTok. Sekarang kita dekat rumah yang ketiga. I think this gonna be our last rumah for today. Kita orang Raya Express je. Kita boleh duduk lama sikit lah. Kita orang raya 5 minit. Kita orang Duduk sini betul. raya. Mak kata patut nak buah dia datang. Pergi bangsu baru je masuk anak buah dia datang pula. Ramai macam rumah teman. Cakap dengan dia padan muka, selalu datang dekat sekejap kan? Itulah kenapa tak datang sini dulu kan? Tadi. Ada orang tu sebelum datang lagi memang dia dah mengharapkan untuk dapatkan kuih kerepek pisang Tok Wan. Malam lagi. So betul ke tak? Tok Wan buat ke beli? Raya. Sama-sama. Himah. Buat ke beli? Tak payahlah tanya. Makan je. So beli. Apa pula nak pusing-pusing nak tanya soal video. Mana video dia? Kameranya. Selamat Hari Raya rumah ketiga. Ada sambal kacang? Ada. Tapi tak tahulah. Benar dia. Kan dia boleh beli kat luar kan? Sekarang kita kat rumah yang ketiga. So menu-menu first raya beginilah. Ada kacang, ada ayam rendang, daging rendang. And this is my air. Medina dah habiskan. Guys, sekarang kita berhenti dekat petrol pump nak beli ice cream. Sebenarnya kita orang plan untuk makan malam dekat somewhere in Muar, tapi kedai tutup and call everywhere, semua tutup. And kita orang tak tahu nak makan malam apa sebab kita orang dah tak rasa nak makan lodeh kelontong ke sebab dah makan seharian je. And even kita orang dah ada makanan tu like before, sehari sebelum sebab memang dah masak daripada Ampang. So kita tak tahu nak makan mana. Maybe fast food. Baby satu cukup. Sekarang kita cari kudak-kudak dulu. I know macam mana. Oh. Mama cakap dia orang sendirilah. Alamak. Cepat dah masuk bayi sendiri. Mama tak sendiri.
Coklat. Dia nak coklat. Siapa? Ni. Boleh. Nah. Siapa? Nasi coklat. Dina nak apa? Coklat. Maggi tom yum. Guys, sekarang kita orang dah jumpa kedai makan. Funny thing is, kedai yang sate semalam beli tu, inilah kedai kita pergi makan. Dekat-dekat. So kita orang order kat sini makan malam. I ordered Maggi tom yum, Wani Mihon tom yum, and Mami sate. I don't know. Everyone, it's a Raya Day 2. So hari raya kedua saya masih hitam, tapi kita ada a little pop of red color. Allah. And the rumah also tema merah. The very vibrant. Hi guys, kita nak ambil gambar raya kedua. Day 2. Day 2. Okay, mana adik? Oh, adik kat sini. Wow, I love this. Yeah, me too. Oh my god, where's me? Wait, Mom. Oi, seksi. Nak nasi ke nak goreng bihun? Sekarang kita dekat kedai makan untuk lunch. So basically pagi tadi tak ada buat apa. Pagi tadi sebab hari ni saya work from home, jadinya saya siapkan kerja saya sahaja. Lepas tu saya bersiap untuk Goreng kerama satu. second day. Second raya outfit. Sekejap kita tujuh full. Sekarang kita kat kedai makan ni saja sebab tak banyak yang buka. Kita orang tak makan makanan raya. So we just go for somewhere yang ada makan. Allah. Janganlah ini makanan saya. Saya ambil nasi kerabu, and then daging dan juga paru. Bunga ni dah komen. Apa? Oh boleh? Selamat Raya Day 2. And kita orang baru sampai rumah kedua pada pukul kita orang baru sampai rumah pertama pada hari raya kedua pada pukul 4. Oh ni. Apa taknya kan kita sama-sama pergi haji. Siapa nak? Baby nak pinjam? Kita orang baru sampai rumah pertama pada hari raya kedua pada pukul 4.48. Cakap hai man. Kawan. Cakap sama raya. Nama ayah. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf Zahir batin. Sekejap cakap maaf. Buka tu. Cakap maaf Zahir batin. Buat acting. Okay, jom masuk. Oh. Alah sayang nenek. Tak payah dokong. Macam Marisa. Update. Mak Ngah cakap muka saya first macam Marisa. Kedua macam siapa Mak Ngah? Macam Bella. Bella. Jadi sini. Bella ada, Marisa ada. Ya. Bas. Mama ni. Everyone's update. Sekarang dah pukul 8.56 malam. Kita orang dah sampai Ampang. Tadi balik je daripada rumah Mak Ngah. Kita orang pergi lobby untuk basuh baju. Then now kita nak pergi makan mama dekat Fatimah Ghaus. Our favourite Mamax ever. Look, step my brother. Where are the fireworks? Hi everyone. Kita dah sampai Fatimah Ghaus. Tengok someone sleeping guys. Daripada pagi ya dia. Auto ah. Auto apa ya?
I don't feel like to makan anything. So saya order air sahaja dan juga roti bakar. So nanti boleh dip